Jom teman saya buat gula air nasi lauk Kelantan. Mula sediakan bahan kisar, kulit dan potong kasar lengkuas, halia, bawang putih, bawang merah dan biji ketumbar. Kesemua bahan tu masuk dalam blender. Juga masukkan air secukupnya. Lupa masukkan cili kering yang telah direndam dengan air panas. Sepi penuh, tengok di caption bawah dah. Tutup blender kisar sampai lumat. Seterusnya panaskan kuali. Bila kuali dah panas, masukkan minyak secukupnya, agak-agak lah biar bahan kisar tu tergeleh. Masukkan daun pandan dan 4 sekawan. Kacau bias bati biar naik bau. Masukkan halba campur. Kacau sebati. Masukkan bahan kisar. Air kocakan dari blender. Kacau bias bati. Masak sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan rempah serbuk kari. Dia guna rempah kari ayam selising Kelantan, serbuk kunyit dan juga cube kari ayam Maggi. Hancurkan cube kari. Kacau bias bati dan masukkan setengah cawan air. Masak sampai pecah minyak untuk kali kedua. Bila dah pecah minyak, masukkan ayam satu persatu. Ayam tu saya dah perak dengan garam. Kena masuk satu persatu, tak sia air dia tu. Air lebih garam. Kacau bias bati. Tutup kuali. Bagi dia kecut air tu. Anggaran dalam 5 minit. Kacau sikit. Masukkan santan kotak dan juga air kocakan dalam sate kotak tu. Seterusnya masuk 1 liter air. Saya masuk air banyak lalu. Anggaran nak bagi empuk ayam ni masuk sampai pecah minyak. Bila kuah dah separuh, masukkan asam keping, isi dan garam kasar. Masuk secukupnya lah. Tak garam kasar, masuk garam halus pun boleh. Kacau bias bati. Masukkan lada hijau besar. Potong boleh, tak saya potong pun boleh. Cik saya tak potong sebab saya tak saya pedah. Masak sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, kacau-kacau sikit, nampak pekat sangat, masuk air sikit. Lepas tu masuklah sampai mendidih dulu sebab masuk air ke. Okey, dah siap. Untuk api dah tutup kuali. Lagi sejuk seketika. Ni hasil kita tunggu sebentar lah. Kuah jadi pekat sikit. Lepas tu minyak naik atas. Cantik kejadian ni. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.